Ni tu Ustaz Majlis, Alhamdulillah nasib baik. Merisik ke bertunang? Saya rasa merisik dan bertunang. Tapi saya rasa merisik ni, merisik. Congrats Zira. Thank you Kak Ana. Merisik sekali dengan tunang je. Oh iya ke? Maaf, tak ada pengalaman. Cik mama apa? Cik mama famous biasa. Cas, ya bang. Hai Abang Faizal. Siapa berteman aku? Senyaplah Cas. Aku nikah dulu baru risik Cas. Ish. Aku mengandung dulu baru merisik. Ish, siapa ajar kau? Aku dah cakap aku mati dulu baru kahwin. Serius. Mana Subina? Oh ya. Kau jangan sebut. Nak. Kau Cas, yang mati dulu Kak. Saya rasa saya ajar dulu baru kahwin. Siapa tunang? Cas. Kepala otak kau. Nanti Z masuk je. Zaid mana Zaid? Kahwin di syurga. Jodoh saya kat syurga. Nampak tunang Cas betul. Oh, belum ke? Sekejap. Cakap jemari je, taklah. Dekat je jari. Ada apa? Okey, ini Malis merisik anak sulung tu. Cik Mama and famous. Oh, yang mana? Yang pakai spek tu? Hai. Awak bakal family sini Hai. Merisik terus tunang dia. Rasanya lah Congrats Ses. Angguk kau. Salah. Oh salah lah. Salah. Siapa tunang tu? Tunang merisik.
mak saya baju merah tu. Oh hai, Tania Cah, bukan aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah Tuhan, kau merahmatilah kebaranan aku ni. Ramai doa kau, Cah. Amin. Yang tudung kuning siapa? Tetamu. Mak baru. Mak baru. Buat stiker, Cah. Tak apalah, tak cantik lah. Nanti recording ni nanti dah ada stiker. Tak cantik. Tudung biru siapa? Kak Hana. Mak kepada Zira. View tinggi, Cah. Buka beg kuning. Sabarlah, nanti tak cantik nanti. Cepat, Cah, duduk atas kursi. Lama diorang tunggu. Habis tu yang aku berdiri. Baguslah orang doakan awak. Terima kasih. Siapa nikah? Majlis merisik. Sopan, Cah jawab. Alhamdulillah. Cah buka beg kuning. Cah lagi. Tudung kuning mak baru kau ke, Cah? Teka sendiri. Aku rasa macam banyak pula mak aku dalam ni. Kau ni, Cah, bukan kaya kat pula dah. Hak ilah. Sikit tekak aku. Sukanya kau orang. Terhibur lah. Tak, nanti baru banyak cantik kan. Tapi sekejap panggil Cah lah, awak. Zira binti Anas. Ada itu ya? Macam mana perasaan bukan dapat menantu? Kau tak pergi lah. Tak pergi lah. Maknya kena pergi tu. Mak tak pergi. Taklah. Tak payah. Dah sanggup. Tak nampak muka. Apa depan? Masih ya? Maaf ya. Zira ni pramugari dulu. Ya. Zira ni stewardess dulu. Tapi dah berhenti. Apa benda ni yang semak? Kak Nita, hai, fine. Siapa tunang ni? Zira, anak Tok yang first. Anak sulung Tok.
Ni anak sulung Tok yang pertama, Zira, dengan hasil perkahwinan Tok dengan Kak Ana. Dah 27 tahun ya. Zira ni dah 27 tahun. Kenal dengan Captain? Tak. Kan dengan pilihan dia sendiri. Berapa anak dia? Ha? Oh, nak ingatkan anak Kak apa? Anak Tok dengan yang pertama. Betul. Sebab pula tu kata tengok mak lelaki cium dahi. Ingat Kak Awin tak? Awin baru 20 tahun. Ingatkan anak Kak Nita. Kak Pah tak datang. Ni anak sulung Tok yang pertama. Umur Zira dah 27 tahun. Besar dah anak dia. Tanam Tok lagi Tok ada tunang anak Datuk. Tu tengok muka bapaknya. Kau tengok muka bapaknya. Alah. Terharu. Alah dapat menantu. Alah. Alah, ni Kak Ana. Ni Kak Ana. Ni Kak Ana. Tu maknya. Nah, tu bapaknya. Alah. Sedih bapaknya. Alah. Tok sayu. Bapaknya berapa tahun? Bulan 10 nikah. Kenapa bapak centang anak? Zira 27. Untuk buat dia sedih dia. Anak sulung ya, anak sulung. Gambar dengan Zira pula. Okay, gambar dengan Zira pula. Okay, mai. Ayo dah. Najib pula. Ambil gambar dulu, lepas tu mau makan. Ha? Oh, iyalah, belum tutup lagi. Iyalah. Iyalah, lupa nak tutup. Baik, sama kita ya. Alhamdulillah ya. Saya dapat material acara sikit. Alhamdulillah. Maknanya tak ada terima lah tu. Kita nampak terima daripada pihak perempuan, daripada hajat, daripada pihak lelaki. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkanlah hajat kita insyaAllah pada suatu bulan. Jadi sebelum kita nak tutup ni, rasanya apa dah sedikit bantu ada sedikit apa lagi ada katakan cakap daripada pihak perempuan. Saya tak tahu juga. Itulah. Syukurlah, Alhamdulillah 17 hari bulan Mei ni temu terakhir dan pertunangan antara Zikri dengan Zira. Saya harap sangat pihak Zikri, orang kata bertunang ni risiko tinggi darah pun macam-macam boleh jadi tapi kita harapkan benda ni membaik insyaAllah sampai bulan 10 nanti. Saya berharap sangat pasangan Zira dengan Zikri jagalah dia elok dan nampaknya tiba lancar dengan sangat sempurna Kami ni bagi pihak, yelah maklumlah Zira ni jadi besarkan dalam
keluarga yang broken, dia faham semua. Jadi dia sendiri pandai bawa diri, jaga diri, dan harap Zikri pun sama-sama bantu dia. Itu je lah yang saya boleh mampu untuk doakan kepada anak saya. Itu je lah. Jadi daripada maknanya kalau nanti apa maklumat-maklumat atau info sebenarnya nanti insyaAllah kita berhubung lagi lah antara serta sehingga lah insyaAllah pada majlis tersebut nanti ya. Boleh lanjut saya pada hari ini boleh ya? Alhamdulillah. Okey, masa saya baik sehingga saya bacakan doa lah ya, bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa jatan min al-'adab ila hisab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين من الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. Bagi Najib kat anak tu. Hidup kamu buang tu. Ni sebelah. Buka krisis tu. Allah. Selesai kan bagian pandu. Neneknya. Neneknya. Nenek. Mana kak? Ini pandu. Lepas tu kita boleh cerita makan. Sayang. Neneknya. Baik. Tu. Ni kakak. Abang dengan Kak Ana lah. Abang Kak Ana Zira. Awak ke? Betul lah. Oh, dah. Bapaknya, maknya. Nak ke? Nak lah. Kenal. Pergi kak. Sedih ke? Sedih ke? Sedih tak ada. Sedih eh? Kau orang sedih ke bulan tujuh? Kau orang sedih ke bulan tujuh? Ya. Kau wakil lagi gaya haji. Tema cakap apa? Bantu apa tu? Ya. Gaya haji kau tak. Gaya haji. Nak main kita berdua lah. Bertiga. Betul. Oh betul. Oh betul lah. Jangan bongkok. Tegap sikit bang. Ya, bagi saya masuk. Ya, satu lah tu. Mak yang tahu. Sebab kami nak makan apa? Mana si Zikri tak ada? Belum. Mana Zikrinya? Dia akan datang. Nak tengok menantu ku macam rupanya. Okey, dah boleh panggil menantu? Macam tak pernah tengok. Macam mana lupa. Macam dia tak pernah tengok panggil lah. Sekejap lagi. Mana Akid? Tak dengar lagi.
sikit. Mana tak sampai. Saya lambat. Apa you. Tok dengan Nita bergambar pula dah lah tadi. Tak, ni dia orang lambat masuk kot. Ni dah bergambar tadi. Sekejap. Ni besan. Ha? Ni besan. Ni besan. Ini mak bakal besan. Ha? Siapa kahwin? Anak Tok yang pertama, Zira bertunang. Mana tunangnya? Sabar kak. Sabar tunangnya sekejap lagi. Sekejap lagi kita reveal. Hello orangnya. Hello menantu dia. Okey lah. Tapi apa? Bapak mertua dia lagi handsome. Bapak mertua dia memang tiada bandingan. Nita sebab taklah tiba pula. Ini ada mana dia? Dia balik. Ada mana dia? Rasa dia ada dia. Adik-adik. Ada kecil. Ada banyak di rumah. Boleh. Sila. Ngomong apa? Siapa tunang anak sulung abang Red kita? Bukan anak sulung Kak Pah, anak sulung Kak Ana. Ha? Tak, dia orang ingat anak sulung Kak Pah. Mana dia? Dia duduk over tu. Kak Pah dia tadi masuk, dia kata tahniah. Macam kat atas. Tak tahu dia. Kau tak datang ya, Pak? Ha? Tak ada tadi. Kau tak datang, Pak? Nanti kau tahu lah, Pak. Kau kahwin nanti, Pak. Kau orang udin je dua orang. Cakap dia ada hal. Kenapa saya tengok korang tengok tadi kita orang buat apa? Aku layankan je lah kan. Orang tua ni dia nak bergambar dari mana kan. Yang ni. Tapi dah Jadilah AI. Tapi dia tak kena tau. Tak kena. Aku layan je lah. Dia kata cepatlah. Ada pula lelaki sendiri yang sarungkan cincin dan bertunang. Suka hati dia je. Mana dia ikut tak kuat dah. Abang jemputlah makan. Kalau yang dah sudah. Pakai mic. Makan je lah. Abang lah cakap jemput makan. Jip dah boleh makan kan? Kompat lagi. Oh, lama lagi. lambat lagi. Azira ni anak sulung Kak Ana dengan Tok wife yang pertama. Kak Apa wife kedua, betul. Lambatnya lapor dah ni. Dah siap ke? Dah siap. Dah boleh lah. Jemput je lah. Orang dah lapor. Yang mana tu dah boleh jemput. Sila kan, yang buat makan. Sila. Kak Nita yang keempat. Suka. Masih sayang. Sudah. Ayo.
Macam tu je Tok, kau cakap ajak makan ni. Sila. Ni Bakal menantu belum naik lagi. Sekejap lagi. Ni ke bakal menantu? Ni ke? Mana? Tu. Oh ni. Ni handsome boy. Ni dia. Cik. Salam. Ni menantunya. Abang saya? Ya ke? Betul lah, Zaki Oh, awak Zaki. Oh, abang awak. Okey. Betul ke? Apa tepuk tangan? Sono. Blushing. Dia pula. Alah, sekarang kan dah moden. Laki boleh je datang. Gigi Datuk. Tapi jarak apa? Penjarakan sosial lah. Dah. Korang tak payah lebih-lebih. Bapak dengan mak dia kat sini okey je. Family dia okey je. Korang jangan tak payah lebih-lebih Aku block seorang-seorang kan. Yang kecam tu. Jemari kan betul? Kat Jemari. Ya, Zira Pramugari stewardess dulu. Mana geng? Elok tak? Menantu aku geng. Baik, yang penting bertanggungjawab. Suara Dita macam Madam Mu. Saya Elok tak? Anak Datuk. Ya, anak Tok yang pertama. Kak Anan nombor 1 abang tu. Ada Nuka yang kena marah dengan Nita. Yelah, sibuk je diorang ni. Dia cakap apa, macam kahwin lah, lelaki tak boleh datang lah, apalah. Mak bapak dia orang okey je kat sini. Tak marah. Menantu orang mana? Menantu orang Johor. Kita sama Johor. Yang penting menantu dengan Makcik sekali ya. Ni kameraman ni. Tengok makcik-makcik ambil gambar. Dalam makcik-makcik ambil gambar. Tengok makcik-makcik. Oh, nampak tak tu? Ya Allah. Anak dah. Nantu Tok bisnes. Nantu Tok kerja apa? Bisnes. Bisnes. Ayam gepuk. Jangan mak. Dah kenyang ah? Jalan. Makan tak? Okey. Apa dah Anak Sekejap. tu tidur tu. Kita orang baru balik dari itu juga tadi. Merun family lelaki. Ngaji je. Dua diri kot semua tu. Ya, okey. Lepas ni cas pula.
Okay, menantu pun tinggi. Anak first wife ke? Betul, first wife. Ni Kak Ana. Nanti siapa bertunang? Dah. Dah lah. Masuk beg kuning. Bodoh. Dah. Asal aku yang kena main. Aku yang sakit kau. Aku yang kena bayar. QR persen ni. Apa ni? Makan apa, Cip? Ha? Lagi Tak tak? apa, tak apa. Ayam masak merah. Ada sayur campur lah. Boleh tahan lah makanan. Makan. Hari ni saya dapat 2 anak. Hari ni seorang tertidur lah. Sian kawan lah. Ya, Najib tu pandai urut. Bak kata Kak Ana dia pandai urut Doraemon. Siapa yang? Alah, ilah. Okey, letak tu. Oh, ni lauk. Kecil-kecilan je. Ni dia. Makan tu. Okey, sila. Makan dulu. Tahniah. Makan. Makan dulu. Akid tak ada ke tu? Tak ada. Tak tahu sampai. Mana Akid, Cip? Tak sampai lagi? Sampai. Namanya mak dia. Interview kat anak. Okey, kejap kita interview kat anak. Inilah kameraman yang bertugas pada hari ni. Okey. Ni wartawan. Ni wartawan daripada mana ni? Star. Ni. Kita harian. Panas ke? Okey, jom kita interview mak dia. Kita interview mak dia. Wah, besan orang. Suka ke je? Kau dah tua. Buku-buku kita pula. Cerita lah dia. Ni dah. Suka kat anak tu. Nanti bila kat anak dengar, malu dia. Saya saya satu. Dia cuit lah. Cuit pada. Dia cuit. Macam mana nak? Dapat menantu? Macam mana? Okey? Nervous? Dah bersedia jadi nenek ni? Ha? Kalau ada rezeki tahun depan jadi nenek ni. Sekejap nak besar anak Hidup kita ni sekejap je Kau marah aku lagi ke? Ha? Oh, tak adalah mana dia. Tak ada marah dah ya? Alhamdulillah. Boleh pegang tak? Kata berapa umur menantu saya? 28. Menantu 28. Tinggi sampai tu. Kau steady dah tu. Sempat gitu. Ya. Kita bermak. Hey. Nak ke mana? Mana? Mana lagi? Ha? Interview dulu. Malu. Makan kat mana? Sini lah. Oh. Tunang. Kat kahwin. Kelima kat penuh. Tu dia bagi kata tu. Tapi nasi kan?
Ha? Allah. Mana? Tempat dia benda ni. Dia cari sehari tak ada. Macam healing lah. Emergency sehari. Nanti tidur sana. Ha? Dia Jadi lah. kalau pihak lelaki pun ada tidur pun. Ada. Nak try makan. Dia punya resort juga kan. Apa nama tempat ni? Rumah tu. Dua apa ni? Ni lauk kanan kan? Angkat tapi Ni lauk kanan. kita tanya rumah. Ha. Ni kanan je lauk. Ini kanan kan buang ambil kan? Kau tengok laki dia, dia nak habis dah. Laki dia nak habis makan dah. Angkat orang tak tak tempat. Ha. Gazi House. Gazi House macam resort kan. Ha? Biar bang. Dia mana? Gazi juga. Tapi dia ni lah, dia ada siap homestay. Macam mesti lah. Wah, dia tak masuk. Kapal tak masuk. Jom makan. Dia mana? Tahu. Kata. Bismillah. Tak makan? Boleh. Tak selera? Ha? Tak makan? Ambil. Nanti dia pakai sini untuk dia. Ha. Yo. Ini ada dapat tu. Cantik. Tu gambar tu, gambar. Turun gambar. Ada. Memang. Dia kejar oleh tulang dia. Wah, tulang dia kejar dengan pakai kipas dia. Mengejar. Pergi ke mana tu? Ha, tengok. Awas. Mana pergi tu? Ha. Oh, sweet. Baik kuning tu dah apa? Kena tunjuk je. Anak nikah tu tidur kawan. Tak lama dia dapat cuci. Yes. Biar betul malu dengan besan tu. Besan nanti. Besan. Dia punya besan lelaki ada kerja. Tada. Wow. Ada? Laki tak tahu. Sampai. Apa? Akik yang kau kawan dia? Akik duduk mana? Akik dah duduk kat luar dah. Duduk luar. Duduk dengan kawan. Dan balik lah. 20 dah. Akik duduk lah. 22. Atas Marvin lah. Kawan tu masuk kan? Kawan tu masuk makan. Tak nak. Ni apa dah? Daging hitam. Ada hitam. Tak jawab. Dia panggil sikit. Tak je campur tu. Tak je. Dia pakai sayur. Ni bukan kat Johor. Pakai sekejap. Enak mana? Ini. Nak makan lah. Banyak ke dia dekat? Makan lah. Balik kan tak payah pergi kedai ni makan. Jimat belanja. Makan gepuk. Ikan tu tak sedap. Ini kan. Mana tadi? Artikel. Macam mu dia kan? Aku kawan datang ni. Betul. Ya. Itu kat sana tu. Mana? Ada. Sekejap kau tunggu anak saya. Yang nombor 2. Ha? Orang tengah makan dengan ayah. Kau pun jenis lama. Kau ni. Kau kat mana? Majlis ni ada ikut kali 5.5. Kau buat pun tak tinggi ni. Kat mana? 2 je. Dua Duit dengan kawan. Buat atas ni lah. Kita tunggu lah. Kita tengok duit Tapi tadi. tak power. Kuat. Dari mana ni? Okay. Sikit pun duit dengan kawan.
Jadi tunang anak saya. Dah selesai dah alhamdulillah. Orang cowok dah tunang ke? Dah. Ha? Ibu anak pakai tangan. Dia kena nak pakai tangan dia. Dia ambil dia tunggu aku. Dia aku lah. Ini anak saya dengan Kak Ana. Makcik Ana lah panggil Makcik Ana. Dia orang umum yang pakai tangan. Memang makan pakai tangan. Dia tak biasa pakai sudu je. Sono nak dapat menantu. Tapi hari raya nanti kadang-kadang dia dah balik rumah suami, okay? Dia tak ada makan lain dah, duduk sana tau. Terima kasih. Sebab dia panggil gitu kan. Kadang-kadang dia tak jual lagi. Dia gitu lah. Masa kadang Tinggi. Kan sudah mana ni? Lauk dia semua tu. Ni dia ada apa? Dia Tinggi. Makan enggak ya? abang ni dia sejak. Tahan juga. Tidak, jom lah. Nanti ya. Berapa tadi? Sama. Tadi memang dari pagi lagi. Dari dulu. Lepas subuh tadi. Pulang okey dah. Di sini. Ada rasa sikit tak? Ekor dia kurang. Aircon dia tak pakai sikit. Dah. Dapat. Aircon dia kau nak je. Bayu sebelah dia. Jalan kosong lah. Jalan kosong air. Tak air. Lihat. Ini biasa Jumat Sabtu yang naik tu. Kan? Dia yang lambat dia. Kita dah sampai. Balik. Balik terus ke macam mana? Balik ni kau balik. Oh terus balik? Mengantuk dekat tu lah. Baru orang cinta lah. Wih ya. Lihat kita nak tekan. Kalau dia dah okey lagi. Kita yang dah tua ni. Yalah. Dia ada berstandar. Hati-hati jalan dulu. Sebab kita nak Lain dia lain. Kan? Lain je. Nanti bawa adik. Jadi Dia bawa mak kita. Jadi masa dulu kan. Kita kena ingat kan. Itulah yang Zira ni pilih tempat ni yang ada orang putih. Dia dah fikir ni benda ni. Nanti kan susah kalau pihak dari sana jauh kan. Kalau kita macam dia dekat sini tak apa. Macam ni. Tapi kalau datang hari Jumaat dah boleh tidur kan. Tapi kalau kita nak tidur lah. Kan. orang yang bertunang ni pun pakai baju tukar seluar biasa. Berapa Jangan lupa. tu je lah malam ni jual kurta je. Malam ni jangan lupa orang ni. Malam ni kami jual kurta dengan baju-baju. Yes. Baju Melayu macam ni siap dengan butang RM59. Kalau dah RM59. Kita senang lah. Ada baju kita dah beli RM49 malam ni. Kita dengan saya. Kita tak muat atau tidak? Tak. Satu resort ni dia banyak kan. Banyak. Tengok ada banyak. Kita kan kita berapa kita kira bau tu. Dia dah survey dah. Dia dah survey. Memang dah banyak tempat. Tahu tak Tapi dia pilih dulu. Dia kata sebab sedang ada homestay sekali ni. Baju kan ni. Ini. Yang butang dia bagi RM59. Ramai lah ni. Kadang-kadang dia kurang. Air pun baik. Macam dia kan. Kesini lagi ya. Aku nikah dengan Untuk dah. Mana?
Bulan 7 anak saya pula. Jadi orang turun wilayah kita tu. Orang sana lah. Saya punya besok yang lelaki tak datang. Dikir pula. Yang perempuan. Saya juga yang pun ramai adik-adik yang dia 11. Suami saya yang dia 11. Adik-adik kan 11 ramai dia. Macam tu lah. Dia macam cendol Anak buah lah. ramai. Yang adik-adik 11. Saya dah Hari raya penuh. dalam Nampak? Ni talam 3 muka dah ni. ramai raya. Cucu cicit dah balik. Ada lagi sebelah-sebelah ada semua. Ada. Ada. Ada eh? Saya ada. Kurang 2. Raya raya family je dah. Anak tu sudah. Saya yang tu yang sulung 59. Yang belum tu ini berapa? Yang belum 40. Dah 68. Oh yang 68 bukan je lah. Ada 8. Nanti kita ambil. jadi hai. Saya nak kau pertama. Ready ya. Dia duduk rawang ni. Lawak. Sini je lah. Mesti jaga makan. Leaders memang lah. So dia orang dah decide tempat. Dia dengan ni kat mana? Kan dia nak decide tempat tu. Kita Dia orang nak pilih tempat tu. Dah pilih dah. Ada homestay sekali senang. Ya, ada homestay nanti. Senang. Ada homestay kali? Wow. Diorang dah pilih dah senang. Diorang nikah nanti kami ada homestay. Kita tidur sana lah. Ya, ya. Senang. Bapaknya nanti pun jangan tak balik. Ya. Bulan Dia tengok mana? okey dah. Ada tengok ada berapa? 1 ke 2? Ada lah lelaki dah pilih, perempuan pun dah pilih awal-awal kan. Awal-awal lah. warga lah. Family, ya. Diorang kita stay di sanding lain. Nah, Ha? kau nikah kan? Ha? Kau nikah kan? Kau setuju? Zikri masa dia. Dia nikah kan. Kau nikah kan? Bapak kan. Apa? Kau bapak? Aku dah nikah kan? Kau nikah? Memang impian saya tu. Nak nikah kan? Awal dia asyik dia je nikah. Ya. Impian saya. Asyik dia je nikah. Dia nak dia lah. Dia boleh dia teringin. Dia teringin lagi. Tinggi. Yang sebenarnya. Itu aja. Senang. Aaron. Oh, belayar di sini. Belayar dia. Orang je. Orang kan? Oh, banyak. Ni bunga juga tak? Pasal aku. Jodoh tu. Kena air tu jodoh tu. Jadi lagi. Main nak mandi je pula. Mana kena? Kencing lah. Okey tak? Okey lah tu. Tak apa. Tapi semua tak kena kan? Betul. Gelabah. Itulah Ren. Air tu. Air modern. Kata Sultan. Lanjut Ren. Anak tu nikah. Nikah tunang. Tunang. Kita. Tadi Ayah. ada bunga. Ini untuk kanak dia. Campur. Betul kita. Lambat. Saya terlepas sikit dah. Ayah dah ambil dulu. Ha? Kau ambil anak dulu, kau ambil. Kawan lambat. Jangan je. Jangan je. Tak anak sebenarnya. Najib.
Najib. Zikri tu kan. Ha? Zikri tu. Kita ingat cakap je. Orang lain ada sepupu-sepupu dia lain ada lah girlfriend kan. Adik dia. Zikri ni mana lah tak ada girlfriend. Kita mandi muka kita cakap dulu tak. Dia tak tapi dengan oi. Kita kawan kita lah. Saya kata alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Tak ada girlfriend dia macam guna kan. Dulu tak ada girlfriend. Tak ada, macam tak kerti ni. Gitu lah. Kena macam dia tapi alhamdulillah cuba dah cuba jodoh dia kan. Ada betul. Ada. Tempat ni pasal tadi cukup lambat. Tak pernah bawa girlfriend dia. Itu tadi kan. Macam itu yang aslinya. Dia kerja Singapura. Lama dia Budak sekarang dengan FB. Yelah, online. Mungkin ada connection tu macam mana. Macam itulah dia kenal dia tu. Macam juga anak saudara saya belah isteri juga sama dia. Kalau jumpa dalam ni, kau macam ni tu. Dia orang Selangor dia. Ada 6 bilik keluarga yang besar. Ni untuk apa kat Ulu Langat nantilah. Ya. Ada untuk keluarga. Oh, jadi Memang semua dia. kadang yang majlis sendiri dekat majlis kenduri tu di mana? Di Ulu Langat. Ulu Langat kan? Ada homestay kan. Tapi sekarang senang sikit sebab ada highway tu. Ya. Highway baru tu. Keluar dekat kalau Johor keluar kat Tol Kajang. Ya. Ni lekas ke? Kalau masuk ni lah. Kalau plus turun dekat Tol Kajang tu, Ha? nanti terus menghala ke Kajang sampai masuk highway baru tu. Habis sekir lah. Okey lah. Sekir tu. Okey. Lalu Semenyih tu bukan? Highway belakang. Ya, nak masuk sebenarnya. Cuma tak ada. Kan tak yang. Highway terus ya, potong. Dia dah pergi sebi dah. Ada Yang tahun lepas tu dia orang punya gempak tu. Dia dah pergi sebi dah kat mana dia orang Nasib baik tak masuk. juga hari tu kan dia balik raya kan. Dia datang raya. Dia cakap kena buat formal macam ni. Orang tua. Ya kan? Kita adab tu ada kan? Ya, betul. Bapaknya mana? Ada urusan. Oh, nikah dah tu dah. Mungkin nak balik. Kau boleh ke? Ha? dah makan dah. Ha? Oh. Gerak. Hati-hati. Makan. Alhamdulillah. Ada pagi satu lagi bang. Kena gerak tu. Oh, tu belum. Ni apa ni? Ni abang ipar ni. Abang ipar Makcik Ana ni. Ni kakaknya. Ya. Boleh tak? Ya. Terima kasih kak. Sekejap nak pergi toilet. Kat bawah kan? Mana? Nanti nak lepas mana dia tengok lah tidur. Budak-budak ni kau time tidur dia tidur. Kau time mau tidur kan? Tidur. Dia dapat tidur sekejap dah okey dah. Setengah budak cerewet tak nak tidur ni dia boleh tidur. Ambil dalam handphone dia tidur. Dia boleh tidur. Kan setengah budak tak dia cakap ada Itulah. Salam dengan Bu Subunah. Tu. Mak Kak Ana. Ni Mak Kak Ana. Dah lah. Aku dah mula nak berasap ni. Ha? Ya, tapi dia tempat ni.
Oh faham je. Okey dah tutup. Kenduri ya bila Ateh. Apa tu? Noraini Saleh. Kalau siapa panggil Ateh ni, orang kenal saya ni. Saya orang kampung yang panggil saya Ateh. Saya anak nombor 4. Cikgu Cepok, pokok lah. Dia restoran ni 2 tingkat. Atas tu tempat majlis. Bawah ni kedai makan. Nak pergi mana tu? Biasalah. Menantu orang Johor tu. Alhamdulillah, menantu orang Johor. Syukur. Ni restoran apa? Jemari. Jemari. Allah Akbar. Pak Teh, yes. Jangan gaduh, geng. Apa gaduh? Alah, dia relax lah, cakap santai. Jangan marah-marah. Tu kuat berasap tu, kena sekuat tenaga tu. Layan besan tak ada. Yang ada besan perempuan je. Besan lelakinya tak patang. Apa, ada kerja kat je. Menantu, malam kan jangan lupa malam kan saya ada jual baju Melayu macam ni, bukan yang ni era punya. Saya punya baju Melayu siap butang, kain pun lebih kurang kualiti macam ni, RM59 satu set. Lepas tu kurta RM49 malam ni. Saya live dengan Nita. Ada kerja. Pasal orang funder tu dia ambil saya 3 hari. Untuk 3 hari buat live. Itu pasal saya tak dapat pergi TTM ni. Minta maaf jangan cakap saya tak sayang anak ke apa, tidak. Saya kerja. Saya dulu kan kerja. Betul-betul dia tengok asap. Kejap lah. Makcik, kejap. Aku tak boleh. Kena syokor tu. Kejap aku naik. Kejap. Kemai senyum dia. Dia menantu Kak Ana. Tua dia dah. Karena masih untuk baju Melayu Pak Pasang saya order dah sampai tu. Cari kain cantik. Terima kasih banyak. Jangan lupa yang malam ni. Malam ni baju Melayu. Tapi kan aku tengok Kana, apa pasal menantu kau tak pakai baju Melayu? Dia pakailah baju Melayu. Pukul apa lah? Pukul 9. Kau tengok pak mentua dia. Alamak. Tengok pak mentua dia. Hai beras kunyit ditabur. Apa dia sebut? Dia barang je. Jadi sabun. Ditabur, disiram si air mawar. Itu daripada mana? Pihak lelaki, pihak perempuan. Itu daripada pihak perempuan. Ini pihak lelaki. Bukan Azira. Ini kita punya lah kan. Kita bagi lelaki kan. Kita bagi lelaki. Ini lelaki. Zikri. Tak boleh bayangkan tu. Kau tak boleh bayangkan pernikahan. Elok tadi. Kaki straight je. Straight ini dia suruh.
Alah, Puan Rayu. Partner duit tu. Kau tengok aku punya penonton. Kau tengok aku punya penonton. Kau tengok aku punya penonton, nampak? Kau tengok aku punya tu. Dengki tu dah. Dengki tu. Dengki. Lah poyo lah. Dah jom, gerak lah. Aku nak pergi Kajang, aku nak hantar dia balik lagi. Nanti ada gambar. Aku nak kerja malam ni. Sekejap. 5 minit, tu Ray tunggu 5 minit. Tu dah tak tidur dalam kereta kaya dah. Alhamdulillah. 9:14 ke tu? Berapa dia punya tu? 97. 9:07. Ha? 75 kot. Tak tahu lah. Expect tau. Okey. Ya, tunggu. Oh, Boleh? Ya, bang okey. gila tak okey. Macam tak? Macam